Hai rakan, hari ini kita berada dengan kita punya rakan pemandu. Abang Supir. Mesti ada antara korang yang kenal kan. Hari ini kita nak borak-borak sedikit pasal turbo. Turbo ni baru dilancarkan pada 3 Disember 2025 dan ia diintroduskan untuk rakan-rakan pemandu kita boleh memaksimumkan pendapatan mereka. Betul bang? Betul sangat. Okey bang. Anyway, saya sangat berbangga hari ini kerana berjumpa dengan influencer. Allahu Akbar. Abang Grab kita. Seronok sangat. Ya bang, silakan bang. Okey bang. Saya nak tanya bang, apakah pengalaman abang menggunakan turbo tu? Pengalaman nak cerita ni memang tak habis. Daripada pagi ke malam tak habis, tak sudah. Tapi satu je nak bagi tahu, I'm loving it. I like sebab benda ni memang betul-betul bagi impact pada semua driver. Terbaik. Okey bang, turbo ni seperti kita tahulah kan ada banyak features dia bang. Boleh tak abang explain sikit apa features yang turbo ni offer lah kepada rakan pemandu? Yang paling utama 5% cashback. Itu yang saya nak. Saya minta sangat. Terbaik. Memang Grab memang terbaik. Selain turbo cashback tu 5% kan, apa lagi features lain yang ada untuk turbo ni? Mungkin pasal preferred areas ke? Dia kalau nak cerita pasal kelebihan memang banyak. Dengan fast cancel memang masih maintain. Featured areas tu yang paling utama. Adalah jelmaan MD lah. Maknanya setiap asalnya ada 2 MD ditambah lagi dengan 2 MD. Maknanya korang ada 4 pilihan untuk bermain di lokaliti. Itu pilihan anda. Tadi abang ada cakap pasal fast cancel. Betul abang cerita sikit? Macam mana fast cancel tu berlaku? Fast cancel masih lagi beri option pada drivers. Kalau dia tak nak job tu tempat yang dituju, dia masih boleh sell ataupun cancel tanpa CR terganggu. Itu yang paling penting. Itulah kelebihan program ni. Okey, jadi dari pendapat abang lah kan, macam mana turbo ni boleh memaksimumkan pendapatan seorang rakan pemandu tu? Oh, of course. Sebab bila turbo ni dah jalan, driver boleh maximiskan income. Dari kalau regular sebelum ada program turbo pun, katalah contoh 200 sehari. Habis tinggi dia boleh earn extra 20-25%. Oh, lumayan. Itu memang lumayan. Lumayan banget kata orang Indonesia. Bermaksudnya kalau kita nak bandingkan dengan sebelum ni lah, sebelum ada turbo ni, apa perbezaan yang abang nampak lah daripada pengalaman abang menggunakan turbo? Beza dia 5% cashback. So income tu extra. Kalau dulu maximize, tak ada extra. Tapi yang ni memang fully extra, super extra, 5% cashback. Setiap trip itu yang kita nak. Mudah kata memang seorang rakan pemandu tu memang confirm lah akan dapat extra kan? Pasti. Ini pasti. Okey, jadi kalau kita bercakap tentang turbo ni, kalau abang punya favourite benefit ataupun insentif yang kita boleh dapat dari turbo ni, apakah itu? Of course PA. PA Bukan personal assistant, preferred area. Saya boleh pilih lokaliti yang saya nak pusing-pusing tanpa keluar ke mana-mana. Itu yang saya nak. Memang mantap lah bang. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan di sana, abang Supir ni juga merupakan seorang RRC. Abang, cuba explain sikit apakah itu RRC? Okey, RRC adalah rakan representative committee. Kepada semua driver-driver di luar sana yang tak tahu kewujudan RRC, ada masalah tentang aplikasi, sebarang bentuk masalah, boleh hubungi kita. Kita ada 10 RRC wakil di Klang Valley. Jangan segan, jangan malu. Cari kami di Facebook Official Grab ataupun di grup WhatsApp. Kita akan share link nanti. Betul. Kat atas. Kat sini kot. Kat sini. Sini tempat yang baik. Ni dia punya link. Boleh scan. Boleh masuk grup WhatsApp dan tanya semua bentuk soalan. Mantap bang. Okey bang. Adakah apa-apa message terakhir yang abang nak cakap dengan rakan-rakan kita yang sedang tengok ni tentang turbo? Okey guys, turbo ni program baru saja dilancarkan iaitu semalam. So banyak lagi ada sedikit kekeliruan yang tak faham. Kita boleh sentiasa update. Keep on sharing all the glitch ke apa saja masalah. Keep on support all the info. Kita akan rectify dan kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Daripada semua di luar sana, sedikit pantun untuk anda. Pucuk serai, pucuk tahu. Belum try, belum tahu. Belum tahu guys. Jadi, marilah kita sama-sama try turbo ni. Dan barulah kita dapat tahu macam mana kita nak maksimumkan pendapatan sebagai rakan pemandu. Lagi satu. Dalam kenderaan, bila ada turbo, super fast laju. So sama macam apps ni. Ada turbo, barulah mantap.